kedua, kita juga dapati bahawa setakat hari ini dalam pengetahuan kita telah pun ada lebih kurang 380 mungkin laporan polis yang telah dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan perjanjian Anwar Trump 2025. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan tahu bahawa pada 26 Oktober 2025 telah ada satu perjanjian yang dimasuki antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat, ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pihak Malaysia dan juga Presiden Donald Trump bagi Government of America, terkait dengan perjanjian yang dikenali sebagai ART. Tapi kita kenal untuk rakyat Malaysia mudah faham, perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dengan Donald Trump yang ada kaitan dengan 1 trilion Malaysia kena beli barangan daripada Amerika, dan pada masa yang sama Amerika pula boleh mengikat cara kita berdagang dengan negara lain. Selepas melihat kepada perjanjian tersebut, kita dapati bahawa ada unsur-unsur menggadaikan kedaulatan negara, menggadaikan hak ekonomi negara dan juga membawa isu-isu sensitif terkait dengan defense, pertahanan dan sebagainya bagi negara ini, dan kita telah pun usulkan laporan polis yang dibuat. Daripada ratusan orang yang telah buat laporan polis ini, antara individu paling penting atau mungkin terpenting yang telah buat laporan polis di Presin 9 Putrajaya adalah mantan Perdana Menteri Malaysia 2 kali, Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kami telah terima pemakluman dan saya bacakan pemaklumannya. Pemakluman yang kita telah terima apabila kita tulis surat kepada IGP, Datuk Seri IGP, Ketua Polis Negara, kita dimaklumkan bahawa dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk, untuk makluman pihak tuan, pejabat ini telah membuat semakan terhadap report polis bersabit Presin 7 tersebut dan telah diklasifikasikan sebagai rujuk lain agensi, refer other agency, kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Persoalan kita sekarang kepada Ketua Polis Negara dan juga kepada Tan Sri Azam Baki, Pesuruhjaya SPRM, daripada surat ini dikeluarkan sehingga sekarang, bila masa nak panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim ni? Bila masa nak panggil Tengku Zafrul ni? Bila masa nak panggil menteri-menteri dalam kabinet yang telah kononnya dari segi dasar meluluskan perjanjian ini untuk ditandatangani antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat? Sehingga sekarang, bukan satu laporan polis, bukan 2 laporan polis, tapi dah sampai 300 lebih laporan polis. Kita pun lihat tak ada langsung 1 inci pun pergerakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tengku Zafrul ataupun mereka-mereka yang berada dalam kabinet yang telah dinamakan dalam laporan-laporan polis tersebut berkaitan isu Anwar Trump Agreement 26 Oktober 2025. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada Ketua Polis Negara, saya nak ingatkan kepada Menteri Dalam Negeri, saya nak ingatkan kepada Tan Sri Azam Baki, ini bukan kes curi lembu, curi selipar di masjid, curi tabung masjid. Ini terkait dengan isu di mana kedaulatan negara telah tergadai. Yang bagi tahu tentang kedaulatan negara tergadai ini bukan Tun Dr. Mahathir seorang sahaja, bukan kita daripada pembangkang sahaja, tetapi media luar negara telah melaporkan dengan begitu luas bagaimana mungkin sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia boleh menurunkan perjanjian sebegitu rupa. Dan yang bising tentang hal ini juga bukan sahaja orang-orang yang celik pandai dari segi politik, tetapi bekas peguam negara, mantan menteri-menteri kabinet, mantan panglima tentera darat, mantan general-general dan ramai lagi pihak pakar-pakar ekonomi dan geopolitik yang mempersoalkan bagaimana mungkin kita boleh melepaskan hak kita untuk membuat keputusan dari segi ekonomi,
dari segi ketenteraan dan sebagainya sebegitu mudah sahaja kepada Amerika Syarikat.